Semakin sunyi hidup kita, semakin jelas siapa yang masih tinggal. Dan dari situ kita mula faham, ada orang yang hadir hanya waktu kita berguna dan pergi bila kita mula jaga diri sendiri. Sepi membuka mata kita bukan untuk benci, tapi untuk sedar bahawa tak semua orang wujud untuk tinggal. Ada yang datang sebagai pelajaran, ada yang datang sebagai peringatan, dan hanya segelintir yang kekal walaupun kita tak beri apa-apa. Dalam sepi kita belajar untuk hargai yang tetap dan melepaskan yang hanya muncul bila senang. Dan yang paling melegakan, bila kita mula berhenti kejar semua orang dan mula pulang kepada satu-satunya yang tak pernah pergi, diri sendiri dan Tuhan.